doktor perubatan ke? Kakak dia dietitian, doktor pemakanan dengan doktor haiwan. Member tak nak duduk diam, member nak belajar. So dia ambil 2 degree. Dia macam mula-mula ke kakak saya pun cerita semoga kakak saya tak ada dalam ni. Kakak saya dia dah habis doktor perubatan, dia ambil dietitian. Lepas tu dia kena buat housing lah. Lepas tu dia buat housing. Lama-lama dia realise dia tak nak rawat manusia dah. Dia kata kakak dah tak nak rawat manusia, kakak nak rawat haiwan. Tentu family semua dah itulah, asalkan you happy. Dia pergi ambil doktor haiwan. Dia macam saya tak tahulah. Saya tak tahu manusia mana yang membuat dia sakit hati sampai dia tak nak rawat dah manusia. Dia nak rawat haiwan pula. Dia kata haiwan tak bising. Haiwan buat je apa kita suruh. Saya macam valid point. As long as you happy, buatlah apa-apa. So kakak saya jadi doktor haiwan pula. Sebab tu jangan pelik, dia dulu doktor lain. Dia dulu doktor manusia. Lepas tu dia doktor haiwan. Biarlah dia member happy dah, dah ada anak happy lah tu, dah kahwin dah. Saya ni single forever. Tapi saya lagi happy being single. Azifah ambil bidang apa? Azifah ambil accounting and finance.